Quick shifter tu kalau rosak tak boleh pakai motor masuk gear macam biasa ke? Motor tak hidup? Lek. Motor masih hidup and gear pun boleh masuk lagi. Cuma mula-mula rasa susah sangat nak masuk gear. Lepas tu setiap kali kita tukar gear dia akan jadi sentak-sentak. Mak kau. Kalau biar lama-lama nanti komponen-komponen dalam gearbox ni akan haus. And bila jadi macam tu, standby tisu nangis banyak-banyak sebab kena tukar satu ketul ni terus. So, apa nak buat kalau QS ni rosak? First, kena downgrade. Kena guna clutch tangan ni bila kita nak tukar gear macam biasa. Yang kedua, bila nak tukar gear tu, janganlah hentak gear ni kasar-kasar. Sayanglah sikit gearbox kita tu. Yang ketiga, bawa ke bengkel secepat mungkin untuk check sensor dan wiring. Sebab kadang-kadang kita punya sensor tu yang longgar ataupun wiring kita yang putus. Bukan QS rosak pun. Formatter je. And lagi satu, ramai sangat orang salah guna QS. Lepas tu, komplain kualiti tak bagus. Padahal function QS ni kita guna masa laju je. Masa kita tengah high RPM. Ni tak, motor baru nak hidup terus pakai dia. Anoleh. Kesimpulannya, jagalah QS ni elok-elok. Sebab bila dia rosak, yes, motor masih boleh hidup. Tapi hantarlah bengkel cepat-cepat sebelum gearbox kita angkat bendera putih.